Salam sejahtera, murid-murid sekalian. Marilah kita belajar bersama bagaimana menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan faktor sepunya terbesar hari ini. Mari kita cuba tengok soalan ini. Cikgu Azira menyediakan 210 botol air mineral, 175 bungkus biskut dan 245 bungkus kopi segera untuk perkhemahan kepimpinan. Dia membahagikan semua barang tersebut dengan sama rata ke dalam beberapa bungkusan untuk peserta. Hitung bilangan maksimum bungkusan yang boleh disediakan. Berdasarkan situasi yang diberi, diketahui Cikgu Azira hendak membahagikan semua barang sama rata kepada beberapa bungkusan. Ini bermaksud dalam setiap bungkusan harus mengandungi bilangan botol air mineral, bilangan bungkusan biskut dan bilangan bungkusan kopi yang tertentu dan bilangan itu mestilah sama dalam setiap bungkusan. Mari kita cuba tengok semua barang yang Cikgu Azira ada. Katakan Cikgu Azira perlu membahagikan barang-barang itu ke dalam 5 bungkusan. Jadi dalam satu bungkusan, kita mendapat 42 botol air, 35 bungkus biskut dan 49 bungkus kopi. Mari kita tengok balik soalan. Dalam soalan ini, kita hanya tahu Cikgu Azira perlu membahagi barang kepada beberapa bungkusan dan bilangan bungkusan sebenarnya kita tidak diketahui. Sebaliknya, bilangan bungkusan kita perlu cari mestilah satu nilai maksimum. So, apakah yang dimaksudkan bagi bilangan maksimum ini? Baik, kita lihat balik sini. Perhatikan nombor 5 itu. Nombor 5 di sini merupakan satu faktor sepunya bagi 210, 175 dan 245. Apabila bilangan maksimum disebutkan tadi, ia bermaksud satu nilai yang terbesar dan boleh menggantikan nombor 5 ini. Nombor ini juga dikenali sebagai faktor sepunya terbesar, FSTB. Jadi, bagaimanakah kita boleh mendapat nombor itu? Marilah kita meneroka cara-cara untuk mencari nombor ini. Cara pertama, senaraikan semua faktor. Ini merupakan cara yang paling mudah dan tidak melibatkan pengiraan kompleks. Faktor-faktor sepunya dapat diperhatikan dengan senang. Apabila kita bandingkan senarai-senarai ini dari kanan ke kiri, 35 merupakan nombor pertama yang wujud bersama dalam ketiga-tiga senarai ini. Maka, FSTB bagi 210, 175 dan 245 ialah 35. Seterusnya, cara kedua. Cara kedua ialah melukiskan pokok faktor. Pokok faktor dapat menunjukkan semua faktor perdana. Di sini, kita dapati bahawa 5 dan 7 wujud berulangan antara tiga pokok ini. Tetapi, bagaimanakah kita boleh mendapatkan FSTB itu? Pertamanya, kita mesti faham bahawa 5 dan 7 merupakan salah satu faktor perdana sepunya antara tiga pokok ini. Jadi, untuk mendapatkan FSTB, kita hanya perlu saling darab dua nombor ini. 5 darab 7, kita dapat 35. Bagi cara ketiga adalah lebih kurang sama dengan cara kedua. Kita tuliskan pendaraban nombor perdana bagi setiap nombor, 210, 175 dan 245. Ini dikenali pemfaktoran perdana. Kita cuba bandingkan tiga pemfaktoran ini. Nampak tak? 5 dan 7 wujud bersama dalam ketiga-tiga pemfaktoran ini. Maka, FSTB ialah 35. Akhirnya, cara keempat. Cara keempat ialah menjalankan pembahagian berulang. Kita bermula dengan membahagi 210, 175 dan 245 tepat dengan satu nombor perdana yang paling kecil. Dan, pembahagian ini diulangi sehingga tiga nombor ini tidak boleh dibahagikan lagi. Nombor pembahagi di sebelah kiri ini merupakan faktor sepunya bagi 210, 175 dan 245. Jadi, bila kita saling darab, kita dapatkan sekali lagi 35 sebagai FSTB. Jadi, melalui 4 cara itu, kita boleh menyimpul bahawa bilangan maksimum bungkusan yang boleh disediakan ialah 35. Kuis. Cikgu Azira akan menyediakan 35 bungkusan barang,
Tetapi berapakah botol air mineral, bungkus biskut dan bungkus kopi segera perlu diisikan ke dalam satu bungkusan? Biasanya, kita bahagikan bilangan air mineral, biskut dan kopi segera dengan 35. Tetapi, adakah cara yang lebih cepat dan direct untuk mendapatkan jawapan, atau tidak? Dapatkah anda mencari jawapan dengan cepat? Kalau tidak, pun tak apa. Cuba kita tengok tip-tip di sini. Sebenarnya, kita boleh dapatkan jawapan daripada pokok faktor, pemfaktoran perdana atau pembahagian berulang. Terutamanya, pembahagian berulang. Baki pembahagian dengan faktor sepunya merupakan bilangan barang-barang yang akan dibungkuskan dalam setiap bungkusan, iaitu 6 botol air mineral, 5 bungkus biskut dan 7 bungkus kopi segera dibungkuskan ke dalam satu bungkusan. Selamat mencuba!